Baik, Assalamualaikum, selamat petang semua. Jumpa lagi dengan Abang Yi di Lantana Char Kway Teow dan Mi Rebus Terengganu. Hari ni Abang nak tunjuk cara Lantana Char Kway Teow masak nasi goreng seafood. So Abang Yi nak tunjuk pada korang kita punya stand nasi goreng seafood. So macam biasa, kita panaskan kuali, minyak sikit guys. Minyak sikit. Gitu. Seafood yang kita gunakan dekat sini biasalah udang, sotong, kerang. Itu seafood yang kita ada lah. Setakat ni ketang tak ada lagi, udang galuh tak ada lagi. Dan lain-lain seafood tak ada lagi. Setakat ni itu saja yang ada, okey. So kita masukkan sotong. Sedikit sotong guys. Lepas tu kerang sedikit. Lepas tu udang 2 ekor. Udang yang besar-besar lah kita udang besar. Ini. Tengok dalam. Ini seafood kita. Kerang 5 ekor gitu. Kerang pun besar-besar guys Kerang besar-besar. Bukan kerang kecil-kecil alu tu. Sotong sikit. Yang ni sikit. Okey. Lepas tu kita masukkan benda ni. Macam biasa ni memang wajib pada bayi. Lada kecuali orang tak mau pedas lada dengan kicap sotong. Kita masukkan sekali.